Baiklah ya, Syafiq, nampaknya kita telah sampai ke jam yang terakhir bagi segmen destinasi. Dan seperti yang dijanjikan di awal segmen kita petang tadi, iaitu kita akan bersama dengan seorang tetamu. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi kita alu-alukan kedatangan beliau ke sini. Yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada doktor yang sudi hadir pada petang ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita bicarakan berkenaan dengan muamalat, dan pada petang ini tajuk yang kita akan perbincangkan adalah riba dalam jual beli. Dan mungkin doktor boleh memulakan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengemudi kita pada hari ini. Ada dua orang, bukan seorang ya, Encik Ahmad Nazri dan juga Encik Syafiq yang merupakan tenaga baru tetapi berpengalaman, insya-Allah. Dan kita harapkan dapat memeriahkan lagi Radio IKIM FM dan juga kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah di luar sana. Jadi topik kita yang telah disebut oleh saudara Syafiq tadi berkenaan dengan riba dalam jual beli. Jadi yang pertama sekali kita perlu faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah telah pun menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas memisahkan di antara keduanya. Malah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat sebelum itu. Allah kata alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Dalam erti ayat surah Al-Baqarah ini Allah kata orang-orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat ni, orang-orang yang makan riba ini akan dibangkit pada hari kiamat. Mereka ini macam orang tak waras. Macam orang dalam bahasa kasar sikit, orang gila lah ya, kerana disantau ataupun dirasuki oleh syaitan. Itu adalah kerana apa? Kerana di dunia dulu mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Nampak So, jadi daripada ayat ini para ulama tafsir berbincang apakah beza jual beli dengan riba. Maka ada bentuk yang nampak sama tapi tak serupa. Jadi ini adalah cabaran terbesar umat Islam hari ini. Kita menghadapi cabaran untuk mengenal pasti mana satu yang riba, mana satu jual beli dan untung yang halal, untung yang haram dan untung yang halal. Jadi antara bentuk yang nampak sama tapi tak serupa adalah begini. Riba ni contohnya kita dah belajar dahulu dalam siri-siri sebelum ini. Saya bagi pinjam RM1,000, saya minta kamu pulang RM1,200. Jadi saya untung RM200. Daripada RM1,000 saya dapat tambah duit tu ke RM1,200. Itu riba. Ya. Jual beli macam mana? Saya ada RM1,000, saya belilah laptop dengan daripada supplier dengan harga RM1,000, saya jual harga RM1,200, saya dapat untung RM200. Nampak macam sama tak? Itu namanya sama tapi tak serupa. Yang pertama itu haram, yang kedua itu halal. Maka Allah SWT mencela orang yang menyerupakan atau menyamakan kedua-dua. Maka seolah-olahnya tidak ada satu cara pun untuk orang dapat untung kecuali akan terlibat dengan riba. Maka kan itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang paling cekap dalam menafsirkan ayat Quran. Beliau mengatakan bahawa ar-riba ribawan, riba halal wa riba haram. Riba tu ada dua jenis. Riba tu dia literally maksud dia tambah, penambahan yang halal dan penambahan yang haram. Jadi penambahan yang halal itu bagaimana? Bila mana ada terlibatnya penjualan aset. Maknanya saya jual komputer, maka pembuat komputer mendapat manfaat, pekerja dekat syarikat komputer dapat manfaat, ramailah orang dapat manfaat, termasuklah jaga syarikat komputer. Okey. Jadi riba tidak ada. Dia antara dua parti. Saya bagi kat kamu, kamu bagi lebih. Saya duduk relax saja. Kamu punya susah-susah kamu untung ke rugi, kamu kena pulang duit saya balik dengan riba. Itu beza dia ya. Maka oleh kerana itu kita perlu memahami bahawa jual beli ni pula tidak hadis ataupun ayat tentang jual beli ni pula tidak terhad kat situ.
Kerana Allah SWT pernah menyebutkan bahawa kita tak kena rely nak faham hadis, kita kena rujuk Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah SWT ada menyebutkan, iaitulah kami mengutuskan kamu wahai Rasul litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan, memperjelaskan kepada manusia tentang apa yang kami turunkan. Maka ini bermakna apa yang Allah turunkan tu tak semua kita boleh faham dengan sekali pandang, dengan sekali baca. Jadi kalau kita rasa saya tak perlukan Rasulullah dan hadis, saya baca tafsir dan terjemahan ayat Quran, saya terus faham Islam. Oh, tu sesat maknanya. Sesat barat maknanya. Sebab tak boleh gitu. Dia kena melihat kepada apa yang Rasulullah perincikan lagi. Macam solat kan, wa aqimus solah wa atau zakah. Macam mana solat? Solat tu macam mana? Keperincian dia, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Dirikan solat bagaimana kamu mempunyai ilmu ataupun kamu lihat aku solat. Bila sebut sebagaimana kamu lihat, maknanya Nabi arahkan kita sampai kita solat tu macam kita seolah-olah boleh imagine Nabi tengah solat depan kita. Tu kalau nak cerita bab solat lah. Jadi kalau kita solat ni, ilmu kita tak macam kita nampak seolah-olah boleh imajinasikan Nabi solat kita tu masih lagi mengecewakan Rasulullah. Okay? Sebab kita tidak, seolah-olah kita tidak menyahut apa yang Nabi minta. Jadi itu dalam bab keperluan kita kepada hadis dan keperluan kita kepada Rasulullah. Kemudian Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Quran, Allah kata, dan kamilah yang akan menjaganya. Berkatalah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama yang lain, ramai lagi, bila mana Allah jaga Quran, maknanya Allah juga jaga hadis. Jangan sesekali kita mengatakan hadis ini dia tak macam Quran, hadis ini dia ada maudhu' dhaif, maka kita pun tak pasti agama kita ni bergantung kepada hadis. Hadis ni entah macam mana, kita pun maknanya kita ni terbiar saja. Tak boleh. Sebab Allah SWT bila Allah kata kami jaga Al-Quran, kami mesti juga maknanya jaga hadis sampai orang boleh buat amalan macam yang Allah redai. Jadi jangan sesekali kita kata hadis yang ada hari ni tak cukup kot. Mungkin ada dah dibakar masa zaman Mogol serang umat Islam, dibakar, dibuang dalam sungai, sampai sungai itu dikatakan menjadi hitam kerana dakwat para ulama yang menulis. Maka tidak boleh sama sekali kita beriktikad dan merasakan demikian, kerana Allah tidak akan membiarkan kita terbiar tanpa panduan. Itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga. Membiarkan hambanya tidak mempunyai panduan. Sedangkan Allah menyediakan inni haramtu zulma ala nafsi. Disebutlah hadis qudsi, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maka haram maknanya bukan haram, maknanya tidak mustahil, maknanya mustahil Allah SWT meninggalkan kita tinggal tanpa panduan yang cukup, sedangkan Allah menyediakan azab api neraka dan syurga. Maka dalam konteks riba tadi, walaupun Allah kata wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, tapi rupanya ada juga riba dalam jual beli. So daripada mana kita dapat? Daripada hadis Nabi SAW yang sahih, antaranya yang dipetik ataupun direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang sahih. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-birri bil-burri wasyairu bi-syairi wat-tamaru bi-tamari wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf bi'u kaifa syi'tum. Iaitulah apabila kamu nak jual ataupun barter, exchange emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mestilah berat kedua-dua benda yang ditukar tu sama berat. Pertama, yang kedua syarat dia mestilah yadan biyadin, iaitulah saya serah sekarang, kamu beri sekarang. Dia kalau dalam bahasa yang diguna pakainya loni. Waktu tu juga Loni Loni bukan Kelantan, Loni sekarang ni maknanya serta merta. Baik, jadi bila mana Nabi sebut 6 ni, kalau bercanggah dengan 2 syarat Nabi sebut tadi, iaitulah mesti sama berat dan serta merta, kalau canggah apa jadi? Jadi riba. Jadi riba. So, jadi inilah yang disebutkan namanya oleh para ulama. Kalau beza saja berat, saya berikan kepada Encik Syafiq 10 gram emas, Encik Syafiq bagi saya 11 gram. Maka dia dah jadi riba fadl namanya. Fadl tu maksud dia lebih. Kalau saya beri kepada Encik Ahmad Nazri 10 gram emas, Encik Ahmad Nazri kena bagi saya 11 gram, 10 gram juga, tapi bentuk lain sikit, tapi besok, maka hukumnya riba juga. Nasi'ah. Betul, tepat sekali. Nasi'ah ataupun an-nasa' lah. Iaitulah kerana tangguh, kerana penangguhan.
Baik, jadi daripada 6 item ni dia Nabi sebut sangat relevan pada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab zaman tu banyak orang buat sistem barter. Sistem barter. Tapi zaman kita hari ini, dan kemudian ada sistem barter, yang keduanya emas pula jadi mata wang pada ketika itu. Tapi ketika sekarang ni emas tak jadi mata wang dah. So jadinya pertukaran emas dengan emas tu dah jadi kurang sikit. Adalah juga, iaitulah bila orang perempuan ataupun suami-suami orang perempuan trade inkan emas-emas lama isterinya. Tapi tu kita cerita kejap lagi. Tapi maknanya tak adalah semeluas pada zaman sebelum itu, kerana mata wang setiap hari ditukarkan dengan perak, ditukarkan dengan emas juga kan. Jadi saya ada 50 dinar emas, saya tukar kepada emas yang lebih kecil kan. Kita pun ada juga, teman, kita akan cerita kejap lagi. Bila Nabi sebut 6 item tu, para ulama bincang pula. Ini dalam bab muamalat kita dah sebutkan dulu bahawa muamalat dia tidak terhad kepada nas sahaja, tapi kena tengok kepada illah. Sebagaimana disebutkan dalam kaedahnya, al-aslu fil muamalat at-ta'lil wal qiyas. Iaitulah hukum original dalam muamalat ni, iaitulah benda-benda yang commercial exchange ni, dia mesti melihat kepada dia punya illah, dia punya core reason ataupun effective cost, apa dia. Dan illah ni pula, illah ni benda yang disebutkan kalau dia ada dalam satu transaksi, hukum tu ada. Kalau dia tak ada, tak ada. Disebutkan dalam kaedah fiqh ni, iaitulah al-hukmu al-illatu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan bersama dengan illahnya, ada dan tiada. Okey. So jadi illah ni pula sifat dia yang kedua, dia mesti standard kat semua orang. Tak boleh tak standard. Yang ketiga, dia adalah muta'addiyah kebiasaannya, iaitu dia akan pergi cari apa benda-benda yang lain. Maknanya dia boleh diguna pakai untuk benda-benda lain, bukan semestinya emas dengan perak. So hari ni para ulama bincang, mereka bincang bagaimana wang kertas. Wang kertas tak ada zaman Nabi. So wang kertas ni, adakah kita nak escape ataupun selamatkan dia daripada segala jenis hukum sebab dia benda tak ada zaman Nabi? Takkanlah Islam macam itu. Macam mana Islam boleh jadi penyelesai masalah kalau ada benda yang dia tak boleh cover? Oh, ini mustahil. So jadi para ulama pun bincang-bincang, maka wang kertas dia telah pun mengambil tempat mata wang emas dulu. Lalu para ulama mengatakan dia tetap kertas, tapi dia adalah mata wang hari ini. Dia mata wang yang mana itulah dia. Kenapa? Kerana dia ada ilah yang ada pada mata wang emas dan perak pada zaman Nabi, iaitulah kalau mengikut pandangan ada 3 pandangan lah, tapi saya tidaklah berhasrat untuk memberikan terlampau banyak pandangan kat radio ni, nanti orang jadi pening kepala. So, jadi saya beri antaranya pandangan yang dipegang oleh ulama kontemporari adalah pandangan yang dipegang yang dicadangkan oleh Imam Ahmad dan sebahagian daripada ulama Maliki, yang mana mereka kata Nabi sebut emas dengan perak sebab emas dengan perak tu adanya ilah dia mutlaqut thamaniyah. Mutlaq thamaniyah ni artinya dia ada recognition kepada value dia, yang ada siapa saja yang orang recognize ada value dan menjadi medium of exchange, dia akan jadi mata wang. Dia akan masuklah kategori ini. So zaman Nabi dulu emas dan perak semua orang recognize dia punya value kan. Zaman sekarang ni emas dan perak masih ada lagi, so dia masih lagi tetap masih ribawi items lah. So bagaimana kertas patutnya tak, tapi sebab dia diberi oleh kerajaan, ada dia letak nombor 5 jadi RM5. Boleh beli RM5 punya makanan. Dia letak 10, boleh beli RM10 punya makanan. So semua orang approve. Saya kalau jual satu pen dekat saudara Mat Azri, saya bagi dia RM10, dia senyum dah. Dia rasa cukup lah. So dia setuju walaupun kertas tu sebenarnya nilai dia 2 sen je. Sekeping kecil tu. Tapi dia setuju ada RM10. Dia bagi dia punya barang yang bernilai RM10. Maka kerana itulah ilah tu telah pun melompat daripada itu sebut dia muta'addi tu. Itu dia lompat. Dia lompat daripada emas perak, dia lompat pergi duit kertas. Kerana dia lompat pergi duit kertas, maka duit kertas hari ni bila nak tukar-tukar dia, nak jual beli guna dia, mesti pastikan jangan langgar 2 syarat tadi. Kalau tidak jadi riba. Okey. So itu dia punya basic saya. Saya cuba beri semudah mungkin lah tu. Baik, jadi oleh kerana tu sekarang ni duit kertas ada banyak negara pula. Macam mana tu? Kita ada Malaysia, kita ada Brunei, kita ada Singapura. Maka para ulama bincang sekali lagi, mereka pembuat decision, fatwa dan ijtihad mereka. Setiap negara mewakili setiap berbeza lah item dia. Seolah emas bila tukar dengan perak, dia mesti serah terima dalam learning. Tapi berat tak sama tak apa. Begitulah hukum dia
duit ringgit nak tukar dengan Brunei, nak tukar dengan US dollar, dia mesti serah terima sekarang, tapi nilai berbeza, tak ada masalah. Itu syarat dia. Kalau berbeza nilai, contohnya saya bagi macam kita nak musim raya kan, kita nak bagi duit pada anak-anak buah kan, kita bagilah 100 dekat bank pun katalah dia bagi 95 riyal. Sebab dia ambil 5 riyal, apa nama RM5 dia ambil sebagai kos administratif, maka hukumnya riba. Di situ riba jual beli. Sebab apa? Riba yang mana satu tak sama, macam emas dengan emas tak sama berat tadi. So ini ringgit dengan ringgit tak sama nilai, maka jadilah riba fadl. Ataupun saya pergi ke bank, saya bagi RM1, saya RM100, nah ambil RM100, saya nak duit kecil untuk duit RM1 10 gini, tapi kau kira dulu aku nak pergi toilet je. Saya pergi toilet saja, riba nasa ataupun nasiah. Dia mesti tak learning, dia tak learning. Sebab apa hikmah dia, orang tanya? Hikmah dia kerana benda ni benda sensitif dan dia punya nilai dia fluctuate, ada naik turun. Maksudnya saya beri 100 sekarang, saya beri 100 sekarang, saya keluar, dia punya nilai dia mungkin dah berbeza. Itu antaranya. Yang keduanya, Nabi discourage kita untuk selalu main tukar benda-benda ni. Sebab benda ni bukan meant for itself, dia adalah medium of exchange. Kamu jangan selalu main dia. Sebab itulah forex trader tu haram. Sebab dia asyik main duit kerja dia. Dia duit tu untuk beli barang, untuk beli beras, untuk beli handphone, bukan untuk beli dia. Ni kita beli, ambil dia, kita beli dia juga, kita beli dia, kita beli dia juga. Maka dia dah merosakkan nilai mata wang dan fungsi mata wang. Demikian disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu antara fungsi dia rosak. Dia pun jadi medium exchange, dia jadi dia pula individu. Padahal kita beli duit, kita tak boleh naik atas duit. Boleh berdrive duit, tak boleh. Boleh makan duit, tak boleh. Kita tak boleh nak pakai duit. Kita kena beli something daripada duit. Maka oleh kerana itulah sekarang ini, bila kita nak pergi pengurup mata wang, kita pergi pengurup mata wang, kita kena beri ringgit, kita kena ambil US dollar sekarang, tak boleh tangguh. Itu dalam konteks kontemporari. Konteks kontemporari yang kedua, dekat mana yang boleh melanggar benda ni, iaitulah bila mana kita masuk insurans. Bila kita masuk insurans, para ulama punya, saya hanya sampaikan maklumat daripada mereka saja. Majlis Fatwa Kebangsaan pun beri fatwa yang sama, iaitulah kita masuk, kita bayar premium 1,000, kereta lah kata. Kalau ada accident ngapa, kita akan dapat balik banyak duit tu. Banyak kan, lebih daripada 1,000. Nampak, patutnya ringgit dengan ringgit kena sama kan. Jadi sebahagian ulama kata itu adalah riba juga. Sebahagian lagi kata tak setujulah, itu lain cerita dia kata. Yang keduanya, saya beri sekarang 1,000, awak bagi saya lain kali, itu juga riba juga. Riba yang kedua. Yang ketiga, insurans tu bukan sebab riba saja, dia ada judi pun ada juga. Jadi panjanglah ceritanya. Jadi sekarang ni kereta kita punya insurans, kalau insurans tu insurans konvensional, dia sama ada elemen riba ataupun dia ada elemen judi. So menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk terminate dia punya insurans. Saya tahu dekat luar sana yang dengar mungkin betul doktor ni sebut tapi tanya sama iman, kita kena bertindak. Sebab insurans kalau nak terminate, kita tahu akan ada kesan-kesan dia. Kita mungkin rugi, ada sebagainya. Kita ambil critical illness insurance, dah lama kita ambil, masa kita tak sakit. Sekarang kita dah sakit sikit dah. Kalau kita terminate, nak ambil yang baru dekat takaful, tak ada. Ataupun kita kena harga yang sangat mahal. So bagaimana keadaannya? Itu soalan-soalan yang biasa diutarakan kepada saya. Tapi kalau tanya pada saya akan tengok case by case. Tengok pada diri kamu, betul ke kamu perlukan critical illness? Bagaimana keadaan kewangan kamu? Kalau keadaan kewangan kita sebenarnya stabil dah, tapi saja nak bagi lebih mantap. Nak bagi lebih mantap, supaya kalau ada berlaku kesakitan ataupun masuk wad, kita akan ada boleh pakai duit lain, tak pakai duit tabung kita. Maka itu tidak cukup untuk menjadikan dia necessity. Tidak cukup keperluan, tidak sampai ke tahap itu. Jadi itu adalah bentuk riba jual beli yang pertama. Itu riba jual beli tu, insurans tu. Yang keduanya, ada perbincangan di kalangan ulama, iaitulah apabila kita buat forex trading tu ada riba juga. Kemudian yang seterusnya, apabila kita membeli emas, membeli emas wafer, membeli emas shilling, coins, kita bayar tangguh. Jadi emas tadi tu dia masih dalam sifat dia. Mata wang tadi dia as good as silver lah. Emas bila tukar dengan silver, dia kena apa syarat dia tadi? Mesti learning. Tapi bila kita tak bayar learning, kita bayar tangguh. Insurance, deferment,
installment atau apa saja nama, maka kita telah pun bercanggah kontradik dengan hadis tadi, kita tidak ya dan biadin. Jadi pengguna-pengguna di luar sana, saya yakin ada di luar sana ada orang yang sangat syadid, wasati, sangat tasahul. Tasahul maknanya sangat tak ada apalah yang sangat syadid ni kata, kamu tak boleh guna duit kertas nak beli emas. Duit kertas ni haram, dia tak laku. Oh, sudah. Kena pakai beras. Kena pakai beras nak jual. Kumpulan yang wasati kedua, ini yang saya bersama-sama dengan kumpulan ni, iaitu Majma' Fiqhil Islami. Boleh beli emas pakai duit kertas, sah, tetapi mestilah serah terima dalam learning. Kumpulan yang tasahul, yang sangatlah tak herannya, apa nama mereka kata, alah boleh je pakai duit kertas, nak tangguh ke tak ada masalah. Jadi kita suggest kita ambil tengah-tengah lah. Tengah-tengah ni macam orang kata apa nama, kalaulah ada satu dinding, tepi dia akan kena apa nama tu rosak dulu, eroded terlebih dahulu, akan karat terlebih dahulu, akan kena apa-apa kalau ada orang langgar tepi dulu. Tepi sana tepi sini, yang tengah-tengah dia selamat lagi. Tapi ada orang lawyer boat dia ada juga yang kena tengah terus. Tak apa, itu cerita lain. Tapi kita nak ceritanya wasati, ya. Baik, jadi sikit lagi sebelum kita beri peluang kepada para pendengar untuk mengutarakan persoalan. Jadi sikit lagi, jadi bila-bila kita beli coins tadi dengan ni mesti bayar cash lah. Ya. Kemudian yang keseterusnya, bayar cash ni ada dua cara. Yang pertama bayar secara fizikal, saya bayar cash, duit cash tu nampak sekepuk tu bayar, ataupun saya bayar guna cek. Cek tu pun kira cash juga. Cek tu saya sign bagi. Walaupun kamu belum pergi bank in lagi, tapi dia kira cek, dia kira sah. Dia namanya qabdul hukmi. Qabdul hukmi maknanya constructive possessions. Maknanya saya beri tu dah kira dari sudut hukumnya saya dah bayar. Ataupun saya guna debit card saya ada debit card, saya guna swipe, saya dah kira dah bayar juga. Baik, jadi itu adalah antara caranya yang boleh. Dan boleh juga cara apa nama tu, bagaimana kalau cara TT. Saya beli emas, saya tak buat duit, tapi ada komputer, ada internet ke? Ada, saya pun ada buka internet di kedai dah, pop, saya tekan bayar. Dah masuk lah, tapi belum masuk, saya dah hantar dah send. Ini belum keluar, belum appear ke account, pun dikira selesai juga. Pun dikira selesai, ya. Baik, itu beli emas coins. Yang kedua, perbincangan ulama adalah pembelian emas jewelries, iaitulah perhiasan wanita. Lelaki jangan cerita, lelaki tak ada perhiasan emas. Wanita sahaja. Jadi beri pasal wanita ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ikut 4 mazhab, perhiasan emas ni dikira emas juga. Dia tidak keluar daripada sifat dia emas. Sebab apa? Sebab perhiasan wanita masih dikenakan zakat. Kalau dia terkeluar daripada sifat emas, dia tak kena zakat. Dia tak kena zakat emas lah. Tapi dia kena juga zakat emas, yang mana pernah disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi pernah mengatakan emas ni tibruha wa ainuha, iaitulah daya dalam bentuk serbuk ke dia, atau dalam bentuk ketulan ke dia. Dalam bentuk ketulan, dia tu tetap emas yang perlu dibayar zakat dan perlukan ya dan biadin. Iaitulah perlu loni punya pertukaran. Baik, jadi tetapi walau bagaimanapun ada perbincangan di kalangan ulama kontemporari. Ulama kontemporari ini mereka melihat kepada situasi semasa. Ini cara buat hukum. Cara mengeluarkan hukum dan fatwa kena melihat kontemporari dan suasana semasa. Bila dilihat suasana semasa, kita dapati ramai sangat rupanya orang Malaysia yang beli emas jewelry secara bertangguh. Jadi kalau kita fatwakan dengan fatwa yang ini, maka dia akan jadi chaotic, kelam kabut. Dan para ulama melihat kepada hadis Nabi, iaitu la ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Iaitu satu hadis yang disebutkan oleh Aisyah, di mana Rasulullah kalau diberi pilihan dua perkara, maka Rasulullah akan ambil yang mudah, selagi mana yang mudah tak sampai confirm bercanggah dengan hukum. Jadi para ulama Malaysia, khususnya Majlis Fatwa Kebangsaan, pun pergilah mencari hukum yang mudah sikit, kerana Malaysia memang nampak gayanya orang ni belum cukup ilmu dalam bab ini. Lalu mereka mengambil fatwa daripada Muawiyah bin Abu Sufyan dan beberapa ulama lain, antaranya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mengatakan bahawa diharuskan kerana keperluan membeli emas perhiasan walau secara bertanggung. Tapi walau bagaimanapun, saya nasihatkan diri saya kepada semua pendengar, kalau boleh elak, jangan terlibat, tuan-tuan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi kata,
tinggalkan yang kamu ragu kepada yang tidak kamu ragu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk mukaddimah pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan dan kita dengar dulu soalan-soalan jika ada. Itu dan ya, itulah dia tadi saudara, penerangan tentang riba dalam jual beli bersama tamu undangan kita yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur. Dan kepada para pendengar Hikmah FM, kini tibalah masanya untuk kita ke sesi yang berikutnya, iaitu sesi soal jawab bersama dengan tetamu undangan kita pada petang ini yang berbahagia Dr. Zaharuddin. Nombor talian kami diaktifkan sekarang 0362051500, diulangi 0362051500. Sebelum itu dipohon kerjasama daripada para pemanggil. Jika anda ingin berinteraksi dengan tetamu undangan, elakkan daripada membuka radio anda sambil berinteraksi. Dan kaedah seterusnya, Syafiq? Ya, apa kata kita boleh juga layari Facebook kami di www.facebook.com/ikim.fm. Ada teman-teman kita yang sudah menghantarkan persoalan mereka. Apapun, kita terima dulu pemanggil barangkali. Assalamualaikum. Ada teman-teman kita yang... Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hakim, Ya, siapa di talian? Okey, talian boleh kan? Ya, silakan. Saya nak cakap doktor. Ya, silakan. Jadi saya nak minta pendapat sebenarnya. Macam berkenaan dengan insurans diri lah, macam medical card ni semua kan. Yang saya perhatikan, kebanyakan mereka yang ada kad insurans ni atau medical card ni, kebanyakan mereka memang ada selepas ambil kad tu memang ada terlibat dengan penyakit. Maknanya ada operation ke apa tu kan. Tapi mereka yang tak pegang medical card ni biasanya jarang kita dengar ada terlibat dengan sebab penyakit. Dan ada satu hadis tu yang saya dengar, Allah akan menguji kita dengan kemampuan kita. So saya minta Ustaz untuk bagi pendapat Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul soalan dahulu. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Ya. Saya Fakhruddin dari Shah Alam. Ya, silakan. Saya nak tuju soalan bagaimana kalau kita beli emas atau perak melalui dalam pembelian emas dan perak tu kita masukkan perkhidmatan Arahnu. Situasi ni macam ni Ustaz? Contoh saya penjual. Okey, saya jual emas saya kepada pembeli, tapi sebab masa tu pembeli dia tak ada total cash, dia tak cukup untuk beli emas saya semua. Jadi saya dengan dia pergi dekat bank, saya pajak bawah nama si pembeli. Lepas tu bila dapat duit pinjaman tadi tu saya ambil. Lepas tu tambah dengan baki berapa yang dah ada dia kena bayar saya. Lepas tu jadi saya dah dapat lah total emas yang saya bayar saya jual kat dia. Okey, lepas tu tinggal si pembeli je kena bayar ansur-ansur dekat Arahnu. Okay. Itulah soalan saya. Okey, terima kasih Encik Fakhruddin. Okey. Baiklah, kita ke pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa di sana? Saya Nurma dari Bandar Baru Bangi. Okey, Puan Nurma, silakan soalannya. Soalan saya, kalau saya menyediakan satu perkhidmatan yang membolehkan pelanggan saya membayar melalui kad kredit, jadi saya nak tanya macam mana kalau kad kredit yang pelanggan kita kemukakan tu merupakan kad kredit konvensional. Jadi apa hukum dia? Mungkin kalau yang saya dapat tahu kalau kad kredit konvensional kan dia terlibat dengan yang mungkin riba Jadi saya nak penjelasan doktor. Okey, terima kasih Puan Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kira doktor telah pun bersedia untuk memberi reaksi daripada soalan-soalan yang diutarakan sebentar tadi. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama iaitulah insurans medical card biasanya disebutkan orang ni masa dia ambil dia tak sakit, kemudian sekarang ni betul-betul dia ambil dia sakit. So dia sangat perlukan medical insurance card dia. So, jadi kemudian ditanya pula adakah biasa Allah akan uji kita dengan kemampuan kita. Memang
betul lah disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita sesuatu yang kita tidak mampui. Walau bagaimanapun kita di sini ke dalam hati kita lah mampu atau tidak mampu itu ya, menanggung ujian-ujian itu. Jadi dari sudut medical card ni, saya dah beritahu tadi bahawa medical card insurance konvensional kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fiqh Antarabangsa, ia adalah tidak dibenarkan atau dalam kata lainnya haram, kerana ia adalah mempunyai unsur judi dan juga mempunyai unsur riba. Baik, jadi oleh kerana itu kita kalau nak ada medical card, kita kena pergi ke takaful lah, ke takaful. Tapi sebagaimana juga saya sebut tadi, kalau kita pergi dan ambil daripada masa kita tidak sakit, kita akan diterima dan bayaran pun murah. Tapi kalau kita pergi masa dah sakit, most probably bukan bayarannya mahal, kita ditolak terus. Dia tolak, dia tak mau ambil pun. Okey, jadi takaful sekarang ni masih belum begitu strong lah ya. Sebab kalau kita harapkan pada satu hari nanti takaful begitu strong, mereka orang sakit pun mereka boleh ambil juga. Sebab betul-betul memang takaful untuk membantu. Okey. Baik, jadi dalam konteks ini apa yang perlu buat bagi saya wallahu alam, kalaulah selagi mana kita ada pilihan dan ada kemampuan lain untuk menanggung kesakitan kita kalau bila berlaku, kita diberi pilihan sekarang, bukan diberi pilihan, kita terpulang pada kita untuk decide sekarang ni, adakah masih nak terlibat dengan yang diharamkan oleh para ulama ataupun untuk kita berterusan dalam haram kerana kita menganggap kita akan memerlukannya pada waktu masa hadapan. Jadi ini situasi yang bagi saya agak sukar dan perlu melihat dan membuat kira-kira terlebih dahulu. Ya, jadi tapi yang terbaiknya sepatutnya kita meninggalkan dia lah, sebab dia dah kira syubhah ya. Baik, jadi itu yang pertama. Soalan yang kedua daripada Encik Fakhruddin daripada Kuala Lumpur, beli emas. Ini memang kebijaksanaan yang tak tahulah bagus ke tak bagus orang kita ni ya, iaitulah mereka pandai menggunakan sistem yang ada untuk benefit mereka sendiri. Ya. Sistem Ar-Rahnu sebenarnya tujuan dia bukanlah dalam keadaan begini, iaitu sistem Ar-Rahnu ni biasanya orang asal konsep Ar-Rahnu, saya berhutang dengan saudara Syafiq untuk berikan saudara Syafiq ni rasa comfort dan rasa convenience, selesa. Saya ada rasa security, saya boleh bayar. Saya pun gadai cagarkan barang saya pada Encik Syafiq. Jadi saya Syafiq ni dia pegang barang saya. Saya tak boleh bayar hutang, dia pergilah gadai. Dia pergi lelong, pergi lelong, dia ambil cash. Itu asal Ar-Rahnu. Tapi Ar-Rahnu yang ada di Malaysia hari ini telah pun distructure sampai keadaan dia itu boleh menjadi bantuan kepada orang-orang yang ada emas dan memerlukan cash. So contohnya orang di Kelantan banyaknya, dia banyak emas gelang dia sampai ke lengan sampai ke lengan, ke bahu kadang-kadangnya. So dia pun pergilah cagar, dia pun dapat cash. Cash, dia pergilah jual beli dekat pasar Siti Khadijah ke mana-mana. Pagi dia pergi, petang dia pergi claim balik emas dia. So dia tidur dengan emas dia. Jadi apa saja berlaku kepada mata wang ringgit tidak akan beri kesan kepada dia punya simpanan. Itu yang biasanya lah. Tapi sekarang ni kes dia lain pula. Kes dia iaitulah dijual pada pembeli. Pembeli tak ada duit cash. Nak bayar ansuran kata haram tadi kan. So saya tak nak bayar cash, tak ada duit. Mai ikut saya pergi Ar-Rahnu. Cagarkan terus. Tapi kat sini ada masalah. Masalah dia bila cagar tu, siapa yang cagar? Saya penjual yang cagar atau pembeli yang cagar? Kalau pembeli yang cagar, pembeli belum bayar cash, dah ada masalah. So pembeli cagar, pembeli belum memiliki sepatutnya. So, jadi kalau saya yang cagar, saya lah betul dapat pinjaman. Penjual yang dapat pinjaman, bukan pembeli kan? So, jadi dekat situ dia punya problem ni. Siapa yang cagar? Kalau dikatakan saya penjual yang cagar, lepas tu saya yang cagar, kemudian dapat duit cash tu Ar-Rahnu bagi pinjam tau. Bagi pinjam 70% daripada harga emas, dia bagi pinjam pada saya. Tu saya bagi pula duit tu kepada pembeli. Itu pembeli bagi saya pula, apa hal ni? Kan? So, jadi dia ada masalah kat situ lah bagi saya. Dan kalau dia nak kata tadi, saya dah bagi emas tu pada dia, tapi dia belum bayar lagi. Tapi saya belum berpisah. Saya masih loaning lagi. So masih loaning lagi, sebab loaning itu maksud dia satu majlis. So saya belum menjadikan dua majlis. Saya belum berpisah dengan dia. Saya belum bagi satu kereta dengan dia. Saya bagi dia sekarang, ataupun saya belum bagi lagi. Itu boleh buat. Saya belum bagi lagi, jom kita pergi ke Damah dulu. Bukan ke Damah, ke Ar-Rahnu. Pergi ke Ar-Rahnu, masuk dekat luar kedai tu. Okey, saya jual, ambil. Saya nak bayar ni, ada kejap, kita bergerak ke sana sikit. Belum pisah lagi tu. Pergi balik, saya dah, maknanya pembeli itu dah pegang emas,
Dia dah dapat emas tu, dia pun pergi cagar atas nama dia. Lepas tu dia pun dapat pinjaman. Dia dapat pinjaman, dia pun bayar 70%, dia campur lagi sikit duit dia. Maka kat situ kita nampak macam haruslah. Itu boleh juga disebut sebagai hilah. Hilah. Dan hilah dalam Islam dia ada 2 jenis. Dia ada hilah mazmumah dan hilah masyru'ah. Hilah tricks, ataupun orang putih dia disebut tricks ataupun legal device, yang harus dan yang haram. Yang haram ni macam orang Yahudi yang disebut dalam Quran, dia tak dibenarkan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, maka dia pun letak bubu dia pada hari Sabtu. Tapi dia ambil ikan hari Ahad. Bubur, dia kata aku tak mengail ikan hari Sabtu, aku letak je bubur aku tu, aku letak je jaring, aku letak jaring je, aku tak tangkap, aku letak jaring je, aku ambil ikan tu hari Ahad. Oh, pandai dia. Itu hilah yang mazmumah. Hilah yang mamduhah, yang Allah sendiri ajar kepada Nabi Allah, salah saya Nabi Allah, wallahu a'lam, lupa pula saya, ada dalam Quran, dalam Quran yang mana disebutkan bahawa Nabi ni, bukan Nabi Muhammad Nabi ni dia pernah bersumpah untuk memukul isteri dia, kerana kesalahan dilakukan oleh isteri dia, maka kesalahan itu kesalahan yang melibatkan agama, yang mana isteri dia telah pun memberikan gambaran bahawa ada kuasa selain daripada kuasa Allah, maka waktu dia pun marah, dia akan pukul. Tiba-tiba sebelum dilaksanakan sumpah dia, tiba-tiba dia jatuh sakit. Jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia tak boleh nak buat laksana dulu. Maka isteri dia pula bagus pula. Dah bertaubat, isteri dia pun bagus, layan dia bagus. Dia pun rasa, alamak, nak kena pukul balik ni, pun aku sihat ni. Lepas tu dia pun berdoa pada Allah, maka Allah SWT turunkan ayat dalam Quran. Dalam Quran, nanti saya bawakan ayat di kemudian, yang mana Allah SWT mengatakan bahawa kamu ambillah ranting-ranting kecil, sebanyak pukulan tu apa? 100 kali pukulan tu, 100 kali pukulan. Maka Allah suruh Nabi ni ambil 100 ranting-ranting kecil, dan pukul sekali. Syuk. Hilah tak tu? Hilah juga kan. Tapi siapa yang ajar? Allah yang ajar kepada Nabi. Maka sebab itulah para ulama mengklasifikasikan kepada 2 jenis. Maka apa yang dibawa oleh Cik Fakhruddin, yang apa situasi yang Cik Fakhruddin berikan tadi ni, dia wallahu alam, dia boleh hilah yang mazmumah, boleh jadi hilah yang masyru'ah. Wallah, tapi bagi saya nampak gayanya macam okey lah. Tapi kalau boleh elakkan lebih baik lah. Yang ketiga, iaitulah daripada Puan Norma daripada Bandar Baru Bangi. Katalah ada kedai dia menyediakan khidmat terminal kad kredit, dia tanya tadi kan. Terminal boleh bayar swap pakai kad kredit, ada kad itu. So, adakah halal atau haram? Saya susah sikit nak jawab soalan ni, sebab saya tak nak beri pandangan seorang-seorang. Saya ada berjumpa dengan beberapa orang sahabat, saya bincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang juga ilmuwan syariah. Jadi mereka ada berbeza pandangan. Ini payah sikit ni. Ada yang kata tak boleh, haram tu, sebab bila saya ke restoran, orang bayar pakai kad kredit, dia swap, saya sebagai restoran, saya kena bayar 2% daripada harga makanan orang tu kepada pengeluar kad kredit. Kalau kad kredit tu kad kredit konvensional, maka saya menyokong kad kredit konvensional maknanya. Tu kumpulan, ada seorang lagi sahabat pula kata, dia kata tak ada tu, dia kata sebab riba tu belum kena lagi. Kad kredit tu bila jadi ribanya bila lewat bayar. Bila tak lewat bayar, dia belum riba lagi pada per se. Yang keduanya, saya tak bertanggungjawab kepada apa pinjaman dia nak ambil daripada siapa pun. Siapa nak tolong bayar bagi pihak dia, saya tak tanggungjawab. Saya bayar yuran tu kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kamu. Contohnya Syafiq makan, yang tolong bayar bagi Syafiq adalah Cik Nazri. Kan? Cik Nazri ni pencuri ke ataupun buat riba, beri pinjaman riba kepada Syafiq ke, saya tak mau ambil tahu. Saya tak mau ambil tahu, itu kamu punya urusan. Jadi pandangan mereka pula harus. Tapi bagi saya dalam konteks ini nampak gaya memang betul dua-dua pandangan tu belum pernah dibincangkan dengan teliti oleh para ulama semasa. Dan saya pun tak berani nak mendahului mereka. Cuma saya boleh beritahu bahawa kalau kita mampu untuk limitkan kad kredit Islam dan kad debit Islam saja yang diguna, selamat cantik comel. Tapi kalau ada kalanya kad kredit konvensional masuk, maka kita bolehlah buat cleansing. Kalau dia punya jumlah tak besar, kita buatlah cleansing kita punya harta kerana keterlibatan itu. Dan kalau kita mampu hilangkan kad itu, ataupun kita kata debit card saja, kredit card semua tak terima dan tidak mengganggu besar kepada bisnes kita, pun itu pun lebih baik dan lebih jauh daripada syubhat. Wallahualam. Okey, baiklah.
Itu dia reaksi daripada yang berbagi doktor terhadap soalan-soalan yang telah diutarakan oleh 3 pemanggil sebentar tadi. Terima kasih kepada ketiga-tiga pemanggil tersebut. Dan kita ada beberapa persoalan juga dalam Facebook, Syafiq Ilmi dan juga daripada yang kedua. Dan barangkali kita boleh berkongsi apa soalan daripada saudara Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebutkan lebih detail berkenaan riba yang tersembunyi dalam jual beli dan pinjaman yang dibayar dengan kita mengambil perkhidmatan atau beli produk penghutang itu bukan melalui wang yang dipulang semula. Macam mana tu? Pening sikit macam. Okey. Dan daripada yang kedua, Muhammad Husaini Ibrahim, bagaimana hendak elak riba dalam jual beli emas, sedangkan kini jual beli emas fizikal dinar dan dirham berlaku secara dalam talian, iaitu pembeli bersetuju dengan harga tertentu, bayaran dibuat lalu emas dipos setelah bayaran diterima. Okey, tidakkah ia adalah riba fard? Dalam membeli emas secara bayaran pos ni, okey, secara bayaran pos ni, saya rasa prinsipal yang telah pun kita sebutkan tadi adalah sama, yang mana kalau dia tu dianggap bertangguh atau tak tangguh. Secara logik ni kita anggap bertangguh atau tak tangguh. Saya bayar online, okey lah, itu bayar tu learning tu, learning. Tapi emas tu sampai tangguh. Atau pos pula tu pos, kalau apa DHL ke sebagainya, kalau lah dikata bahawa pos itu kalau ikut Majmu' Fiqh Islamik, Kesatuan Fiqh Islam sedunia, mereka memberikan fatwa. Ini fatwa daripada mereka ini nasihat sebagai nasihat mereka, iaitulah kalau bertangguh itu bukan bertangguh, delay itu untuk tempoh kurang daripada 3 hari masih diampunkan. Ini berpegang kepada fatwa daripada apa nama tu, daripada mazhab Maliki yang mengatakan kaedah dalam kitab Al-Mudawanah disebut ma qaraba syai' yu'ti hukmuh. Apa-apa yang hampir dianggap sama. Maknanya 3 hari itu dianggap okey lah, tak banyak yang 3 hari itu kira lonely juga. Tapi mesti jangan kata okey Syafiq, saya bayar sekarang, Syafiq hari ketiga nanti bagi kat saya. Itu tak boleh. Itu defer. Tapi maknanya kalau saya kata okay, saya bayar sekarang ni, okay, bagi sekarang mas, okay, Syafiq pun dia teruslah pergi ke sana ke sini, proses dia untuk menghantar mas. Dia dah mula proses, bukan dia masih lepak lagi buka Facebook, like orang lagi. Dia bukan, dia terus berusaha. Dia terus pergi hantar DHL sebagainya, dia dapat tengok je bayaran pop. Itu jadi itu dikira okey, dikira learning. Jadi tanya kepada penjual berapa cepat dia boleh hantar dan bagaimana proses dia. Kalau dia kata proses tadi kini dapat je duit masuk akaun, pop, kita terus bergerak. Maka ketika itu dan tak lebih daripada 3 hari, maka itu selamat. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, ada syubhah di situ. Gitu. Allah. Okey. Bila kita bersama dengan pemanggil pula. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Radio Ikin ke? Ya. Saya Puan Maria daripada Kuala Lumpur. Ya, Puan Maria, silakan soalannya. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, saya ada melabur emas dengan sebuah bank, tapi bukan secara Islamik. Bila saya dapat tahu, selepas saya buat tu baru saya dapat tahu dia bukan Islamik. Saya cuma dapat buku dan dalam buku tu mengatakan harga saya beli dan kilogram yang saya belilah. Lepas tu nombor 2-nya pemata. Pemata ni harganya, sebab kalau pemata yang ada siri number biasanya harganya memang menarik lah. Tetapi hello? Ya, teruskan. Tetapinya saya nak tahu kena zakat ke tidak. Sebabnya bila dikena pasti semula, harganya meningkat tahun demi tahun. Permata ni, sebab permata selalunya harganya jatuh kan. Bentuk apa permata tu? Diamond? Ya, diamond. Okey. Nombor 3-nya, saya beli emas, bukan emas perhiasan, emas bar lah. Bar ni dia ada 2 jenis. Satu bar yang kosong yang tak ada ukiran. Satu ada ukiran. Ukiran ni ada upah. Macam mana tu? Dia jual. Saya dikenakan, kalau saya nak yang ada ukiran ni, saya dikenakan ada harga dia lah, ada bayaran lah. Kalau tak ada lah. Jadi
Yang tu ada sifat riba ke tak? Okey, dengarkan jawapannya di Radio Puan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sesi soal jawab bersama dengan tetamu undangan kita Dr. Zahrudin berakhir setakat di sini sahaja. Kami mohon maaf atas keterbatasan waktu dan untuk itu kita serahkan seketika kepada Doktor. Silakan. Baik, saya nak beri pada pendengar tadi ayat tentang hilah yang diajar oleh Allah tadi ada dalam surah Sad. Surah Sad ayat yang ke-44 bunyinya wa khudh bi yadika dirthan wa fadrib bihi wala tahnath. Iaitulah ambillah di tangan kamu ranting-ranting fadrib bihi dan pukullah dengannya wala tahnath dan kamu telah pun melaksanakan sumpah kamu, kamu tidak mencarikkan sumpah kamu. Baik, Nabi tadi rasanya Nabi Ayub alaihissalam, wallahu alam. Nanti cek balik. Baik, soalan tadi iaitulah membeli emas daripada bank yang bukan Islamic punya produk dan dapat buku bank je. Yang ada dalam tu menunjukkan berapa gram kita ada. Yang ini tidak patuh syariah lah. Maknanya kita sebenarnya tak memiliki pun physical emas tu. Malah saya kalau tak salah kalau kita lihat dalam dia punya FAQ, kalau kita minta dia untuk kita minta nak dapat physical tu tak boleh. Ini maknanya tak boleh lah tuan-tuan. Ini adalah tak boleh lah. Jadi kena pergi sama ada Rajhi Bank ataupun Kuwait Finance House. Mereka ada menyediakan ketulan emas tu, mereka beri pada kita. Nak bawa balik pun boleh, nak simpan dengan mereka pun boleh. Ketulan emas. Dan ketulan tu ada ukiran yang comel, ada ukiran yang biasa-biasa. Baik, jadi soalan kedua tadi simpan permata dalam bentuk diamond. Saya tanya tadi, saya pun tak tahu lah permata ni tak semestinya diamond kot. Permata ni tak semestinya. Mungkin ada saya pun tak tahu ada benda lain precious metal ni. Jadi adakah dikenakan zakat? Sepaham saya benda ini wallahu alam tak dikenakan zakat sebab tidak ada nas yang spesifik mengatakan dia kena zakat. Kecuali dia itu adalah barang galian, mungkin ma'adin tetapi nak ceritanya wallahu alam kalaulah kita tak jadikan dia barang dagangan tak kenalah. Tapi kalau jadikan barang dagangan maka kena. Sebab kena bukan kerana dia precious metal tapi kerana dia barang dagangan. Kemudian yang ketiga, emas bar yang ada ukiran, ada ukir-ukir gambar-gambar pokok kurma atas tu ataupun ada gambar-gambar 999.9, ada lain harga dia. Ini tidak ada masalah. Maknanya penjual itu dia boleh ambil lebih sikit sebab dia ada ukiran, dia penat dia nak mengukir atas tu, bukan senang ukir atas mah ni. Jadi kalau ukir atas pasir mudah, dia ukir atas mah payah. So jadi dia pun ambil lah komisen lebih sikit, maka beli emas tu mahal sikit. Itu adalah harus tidak ada riba di situ. Selagi mana bayar tu secara cash. Dan akhir sekali doktor dalam masa seminit sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita. Baik, kesimpulan perbincangan kita saya nak ingatkan balik kepada hadis yang saya tak tempat baca tadi, iaitu dalam bab emas ni dalam bentuk apa jua, yang mana daripada Ubadah bin Samit daripada Nabi SAW, az-zahabu bil-zahabi tibruha wa ainuha wal fiddatu bil fiddati tibruha wa ainuha. Nabi kata fala ba'sa bi bai'idh dhahab bil fiddah wal fiddah bil dhahab aktsaruhuma yadan bi yadin wa amma nasi'ah fala. Nabi kata emas dengan emas sama ada dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk ketul. Begitu juga dengan perak. Tidak ada masalah untuk beli emas ditukar dengan perak, perak ditukar dengan emas, walaupun berbeza harga dia, selagi mana yadan bi yadin, serah terima sekarang. Tapi kalau beri nasi'ah secara bertangguh, maka akan berlakulah falah. Nabi kata riba, janganlah kamu terlibat. Maka samalah juga dengan duit kertas, bila beli kepada emas ataupun perak, maka falah, maka itu yang terbaik untuk kita jauhi. Jadi insyaAllah saya kira sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita ini pada minggu depan sekiranya ada rezeki dan panjang umur. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.